racun kan. Rantai mahal-mahal, pakai tak sampai sejam dah putus. Pom, hentak enjin dan sebagainya. Dan mungkin betul, panjang aku guna rantai, aku pakai rantai tak pernah putus dalam tempoh yang terlalu pendek. Kecuali masalah teknikal tu datang dari aku sendiri. Aku pakai rantai O-ring premium daripada Tobaki je. Tak adalah mahal sangat pun. Nak kata bangsawan sangat pun tak, mampu milik jaga dia. Nampak? Tu nampak grease yang datang siap daripada kilang. Dia bagi, nampak? Dalam dia warna gold, tepi dia warna hitam. Maksud aku kesalahan daripada manusia tu, ni, bila diorang pakai O-ring kadang-kadang okay, dia ada beberapa lah. Yang first kali kadang O-ring ni dia tekan sebab dia nak masuk pin rantai tu tak boleh, clip tu. Jadi bila dia tekan, ada orang pandai dia tekan pakai ni. Bila dia tekan pakai ni kadang, ni dia punya apa tu, bush ni kadang dia dah terlari sedikit. Tapi diorang ni tak perasan. Bila diorang bawa dia punya pin tu dia makin terbuka, pum, tercabut, putus. Kebiasaannya putus dekat pin. Kalau putus dekat tengah-tengah tu susah nak berlaku. Lepas tu yang kedua, pin rantai ni dia mesti ni dia punya mulut ni ke belakang. Okey, nampak tu. Lepas tu pastikan dia dah rapat ni. Maksudnya dia masuk lah tu. Dan yang last sekali, memang ada jenis mangkuk tingkat, kadang-kadang dia masuk pin ni tak masuk betul. Dia punya pin ni tak tertutup rapat, dia terbuka. Lagi teruk, ada jenis lupa pasang pin pun ada. Tapi tak nak ngaku salah. Ada salahkan brand. Ada. Kau nampak tu rantai, nampak?